Perlu ke bersama setiap hari waktu subur atau biar sperma rehat dulu? Ramai ingat, kalau bersama hari-hari masa subur, peluang hamil makin tinggi. Tapi betul ke sperma kena rehat 2 ke 3 hari baru kuat balik? Ya, betul. Sperma perlukan masa untuk matang dan refill. Proses spermatogenesis ambil masa 64 ke 72 hari. Tapi bila sperma keluar, kilang testis ambil 2 ke 3 hari untuk hasilkan semula sperma matang dan cukup tenaga. Kalau bersama setiap hari berturut-turut, sperma boleh. Kurang kuantiti, kurang motility, pergerakan lemah. Kualiti menurun, bentuk tak sempurna. Jadi, kena tunggu 3 hari baru boleh bersama? Tak semestinya. Cadangan terbaik, waktu subur, bersama selang sehari, alternate days. Hari ke-10, 12, 14. Contoh, badan suami sempat refill sperma matang. Sperma lebih power untuk berenang ke ovum. Macam mana nak kuatkan sperma? Efferti coklat cinnamon bantu. Stabilkan hormon testosteron. Naikkan motility dan morfologi sperma. Kurangkan kerosakan sperma akibat stres oksidatif. Bila suami amalkan Efferti setiap pagi, diet sihat dan waktu rehat cukup, silas peluang persenyawaan makin tinggi. Bersama setiap hari bukan jaminan, tapi bila suami cukup rehat, sperma cukup matang, baru boleh berenang dengan tenaga. Minum Efferti setiap pagi. Nak tahu protokol lengkap TTC dari Dr. Rai? Subscribe sekarang untuk pelan reset hormon sperma dan rahim dari rumah. Sperma yang sihat bukan yang cepat keluar, tapi yang sabar, kuat dan sampai ke ovum tepat pada masa.